Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini aku nak berkongsikan dengan hampa berkenaan dengan satu unit power station ataupun dia unit kecil je untuk kegunaan kalau aku pergi camping, kalau aku buat aktiviti luar lah yang memerlukan ekstra tenaga elektrik lah selain daripada power bank. Okey, berat dia dalam 2.5 kilo. Ini adalah output yang dia ada 3 USB. Dua slot adalah untuk 18 watt dan satu adalah untuk 5 volt ataupun 2.4 amp. Lepas tu dia ada dua output untuk DC dan dia ada satu output untuk 3-pin plug lah kalau kita nak charge phone ke, kita nak guna yang jenis plug biasa kita guna kipas ke apa kan. Kemudian dia ada DC power. Kalau kita nak guna untuk USB, kita on DC power. Kalau kita nak guna plug yang 3-pin tu, kita guna AC power. Kita onkan AC power. Okey, untuk spesifikasi dia pula, saiz bateri dia ni adalah 40,800 mAh. AC output dia 220 volt. Rated power dia dalam 200 watt. Dia support juga untuk solar charging dengan kapasiti 15 hingga ke 24 volt. Tapi solar panel tu dia tak bagilah, kita kena beli berasingan. Berdasarkan pengalaman aku, kalau bateri dia habis langsung, so kita memerlukan 4 jam lah untuk charge dia full, daripada kosong sampai full. Tapi kalau kita nak charge dalam kereta, kita nak gunakan soket 12 volt yang dalam kereta tu, dia ambil masa 5 ke 6 jam lah, daripada kosong ke full. Okey, ni adalah bahagian kalau kita nak charge power station ni. Dia ada bagi dua DC input. Satu adalah 3-pin charge dan satu lagi adalah untuk kita charge daripada dalam kereta lah, yang gunakan 12 volt. Ini charger yang dia berikan untuk kita charge gunakan 3-pin plug yang dekat rumah tu. Okey, macam ni charger dia ada bagi juga yang charge dalam kereta. Tepi dia ni macam ada ventilation lah, sebab dalam dia ni ada kipas. Jadi kalau penggunaan dia terlalu heavy, dia agak panas, so kipas dia tu akan activate lah. Dia ada screen dekat sini untuk indikator bateri. Atas ni ada pemegang dia, so mudah lah untuk kita nak bawa ke mana-mana kan. Okey, untuk kalau kita nak charge pada USB, kita gunakan DC output. Kita onkan DC power dia dan dia akan keluar indikator bateri dan kita boleh gunakan USB. Untuk AC power ataupun kita nak gunakan plug 3-pin plug dia ni, kita boleh onkan AC output. So kita boleh gunakan 3-pin plug ni lah. So kalau kita nak guna dua-dua dalam satu masa pun boleh, on je saja dua-dua. So bila dah habis, kita hanya off sahaja. Okey, sampai di sini dulu perkongsian aku berkenaan dengan power unit flash fish ni. Jika nak dapatkan, boleh cek link aku share dekat bawah ni. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.